Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, duduk. Apa? Jalan tak? Video jalan tak? Tengok ada masa tak atas tu? Jalan lah. Okey, aman. Nak duduk tepi dia pun boleh. Nak duduk belakang tu pun boleh. Okey. Ni kosong lah. Duduk depan boleh tak? Okey. Semua sihat lah? Sehat. Ada yang tak larat ke? Ya. Ada yang tak mai tak? Ada 3 orang. Siapa tak mai? Awalnya Auni. Auni tu. Mana? Auni 2 orang. 3. Dia. Auni apa nama? Awatin. Auni Awatih lah. Ustaz panggil Awatih kot. Lagi? Bentar. Nurul Iman. Hari ni hari sukan permainan hari ni kan? 29 2026. Okey. Baik, kita masih dalam pelajaran berapa? 16. Ya ke 16? Masih kita dah tak masuk tajuk baru. Kita dah masuk tajuk baru. Yang mana Ustaz bagi tahu, tajuk baru pelajaran 16, pengurusan jenazah. Belum ni yang pertama. Okey. Pengurusan jenazah. Okey. Dengan Ustazah Haiza dah masuk dah topik pengurusan jenazah. Siapa pernah tengok pengurusan jenazah? Baru je. Siapa meninggal? Pak Lu. Daripada mana tengok untuk pengurusan jenazah? Dah hujung dah ke ataupun baru mula? Awal-awal ke apa? Oh, dah lah. Nu? Aman ni? Ayah? Ya. Lama dah. Darjah 3. Oh, daripada awal sempat apa je urus jenazah ayah. Tapi selalu orang lelaki kan yang urus jenazah kan. Selalu urus jenazah ni lelaki. Kalau mandikan jenazah keluarga pun selalunya takkan perempuan lah. Payahlah perempuan nak dapat urus. Selalunya lelaki. Okey. Kita mulakan aktiviti. Kita mulakan aktiviti kita dengan permainan dulu. Kemudian Ustaz akan buat soal jawab dengan pelajar. Lepas tu kita baca sikit. Kita baca sikit apa dalam buku teks. Okey, permainan dia. Ustaz nak bahagi kepada 5 kumpulan. Pelajar lelaki semua mai. Ustaz nak bagikan kepada 5 kumpulan. Apa nak buat macam mana? Berapa orang satu kumpulan? Hanya dapat 5 orang kan? Oh, seorang 5. Tapi dah ni depa tak ada. Hampa campur ni. Seorang lelaki mesti ada dalam satu kumpulan perempuan. Tapi tak payahlah, duduk je tempat masing-masing. Cuma kumpulan hampa. Hampa campur. Kumpulan, dia macam ni permainan dia. Contohlah kita ada 5 kumpulan kan. Seorang
Ustaz, dia akan jawab secara individu dan setiap individu dia akan sumbang markah kepada dia punya kumpulan. Okey. Dia akan sumbang markah kepada kumpulan dia. Kalau salah, Ustaz tak ada idea lain dah melainkan hampa kena minum air limau. Ha. Nak buat macam mana yang tu je yang menarik pun. Lepas ni mungkin ada idea lain lah. Kita tak buat idea yang sama. Ha? Nak buat kumpulan lelaki saja. Boleh lah 2 kumpulan. Okey, kumpulan yang pertama, kumpulan lelaki nak bubuh kumpulan apa? Kumpulan A dah noh. Tak lagi pening tak? Okey, kumpulan A, kumpulan Mikail. Kemudian kumpulan kedua. Kumpulan kedua. Mana kumpulan C? Siapa dia? Berapa orang kumpulan C? Cepat. Berapa ni nak pecah kumpulan? 2, 6, 9, 10. Hampir 14 orang perempuan. 5 orang. Perempuan 3 kumpulan je. 5, 4. Oh, 2 kumpulan 5, 1 kumpulan 4. Cepat buat. Tak apa. Ni je. Duduk di tempat masing-masing. Cuma kumpulan hampa. Nanti kalau seorang tu jawab, contoh dia kumpulan sini kan. Bila dia jawab, bagi tahulah kat Ustaz dia kumpulan mana. Ustaz akan tulis markah kat depan. Kalau 7 mana tak ambil 2 kumpulan? Jangan 7. 5 je. Kat depan Semua seorang. nak campur lelaki. Tu 3 je. Ya. 5. Apa jadi 6 nah. Apa jadi 6. Duduk je tempat itu cuma kumpulan. Okey, kira ada berapa ni? 4 ke 5 kumpulan? Ada 5 ke ada 4 5 lah. Sat. Lelaki. 5. 5 lah. Sana E lah. Kumpulan E lah. Okey. Ustaz akan panggil seorang-seorang. Kita buat. Lepas tu setiap pelajar baling. Dan setiap nombor tu dia ada dia punya soalan dia. Kalau tak boleh jawab, ni. Kalau boleh jawab, dia sumbang markah kepada dia punya kumpulan. Boleh tak? Pekat sangat Ustaz. Rosak gigi. Tak, dia cuma tu je. Habis kuat muka dia je. Kita bergerak. Tak, muka je. Boleh kita mula? Ustaz pun nak tengok ke hampa muka masam. Belajarkan kami. Idea tu je yang best. Ada idea lain ke? Okay, mari kita mula. Kumpulan A dulu. Mana kumpulan A? Kumpulan A hampa nak warna apa? Hampa nak warna apa? Ambil kursi duduk lah kat mana-mana. Warna merah, hijau, kuning dengan biru. Lepas tu ada ni. Ada dat. Okay, main lu. Kumpulan A. Baling kat sana. Hampa kena duduk ni lah. Line tu lah. Line kedua ni. Okay. Dekat je tu. Dekat A bagi masuk boleh. Okay. Nak atas ke bawah? Nak atas ke bawah? Selamat atas. Atas ke bawah? Dr. Bat tak sayur. Bagi tahu aja. Mat, atas. Atas ah. Okey, baca dia punya soalan. Apakah maksud pengurusan jenazah menurut Islam? Okey, dia kata apakah pengurusan jenazah menurut Islam? Ada pengurusan jenazah selain pada Islam tak? Ya. Ada? Ya. Dekat sini dia nak menurut Islam. Macam mana contoh pengurusan jenazah selain Islam? Cuba ambil satu agama. Okey, agama Buddha. Pengurusan dia macam mana?
Dia bakat, pandai. Tu pengurusan jenazah menurut agama Buddha. Tapi dia nak yang tu kau. Tak. Dia nak menurut Islam. Beritahu. Mandikan jenazah. Okay, jangan beritahu. Mandikan jenazah. Ni nak bagi dia makan benda masam ni. Mandikan jenazah. Mandikan jenazah lagi. Apa, mengkafankan jenazah. Mengkafankan jenazah. Kena ikut turutan kot. Hah? Mandi. Mandi, Kafan. kafan. Mandi, kafan, semalat, salat jenazah. Lepas tu? Lepas tu, menguburkan jenazah. Lepas tu? Ada lagi habis Okay, habis dah. 4 saja kan? Okay, kumpulan dia kita bagi 5 markah. So, dia tak kena denda. Tepuk tangan sikit. Satu je. Okay, mai kumpulan A, kumpulan B pula. Nak pilih siapa dulu? Kumpulan B. Cepat. Kumpulan lelaki kan? Kumpulan B lelaki kat kan? Lelaki yang perempuan. Oh ya, B hampa. Mai. Siapa dulu? Semua kena nanti. Semua Ustaz nak tengok muka masam. Maksud dia semua kena. Dah Ustaz harap hampa tak boleh jawab. Sebab ni punyalah penat semalam Ustaz perah benda ni. So Ustaz nak hampa tak boleh jawab. Ustaz kecewa agak Mikael boleh jawab. Mai kumpulan B siapa? Jamil kumpulan mana? Kumpulan E. E dah 6 orang. Mana ada kumpulan A? Hampa masuk kumpulan ni lah. Kumpulan B perempuan kan? Ni. Kumpulan C belakang. Kumpulan D hampa tu jadi apa 3 orang tu? Oh, kumpulan E. Hampa D. Okay, kumpulan B dulu. Siapa dulu nak buat? Ustaz bilang sampai 10. Kalau tak mau Ustaz bagi benda masam ni kat semua orang. 1, 2, 3. Anak warna apa? Okay, hang duduk belakang tu. Kalau hang baling tak kena, hang kena telan ayat masam ni. Kalau jatuh, duduk belakang ni. Ustaz memang nak kena hampa apa ni, duduk belakang ni. Okay, hang duduk. Okay, kalau hang baling tak kena, jatuh, Ustaz bagi ayat masam ni kat hang. Okay, ada dah orang pertama yang nak rasa dulu. Mai tengok masam tahu mana. Mai lah. Dah, habis kuat dia muka masam lah. Dah. Ni. Tahu tak cara nak bagi mudah kan? Hang pejam mata. Tahu-tahu dah masuk mulut lah. Pejam mata. Pejam mata. Cepatlah. Siapa nak tolong buat kat dia? Saya lepas sekolah lagi. Hang nak buat kat dia? Saya pasti lagi. Kah? Ada orang je lepas ni. Cepatlah. Kena habis tau. Saya tak habis. Habis video saya cucuk. Tengok kamera. Ni. Cepat. Tak apa saya. Pejam mata, buka mulut. Cepatlah. Nah, Jati buat. Hang buat pergi habis. Cepatlah. Ayat 5 je. Habis tak? Okey, kumpulan C pula. Siapa kumpulan C? Berapa orang kumpulan C? Okey. Tu lah balik elok. Okey, kumpulan C. Siapa?
Okey tak? Anis okey tak? Dia masam sikit je kan? Ustaz masam sangat berkembang di sini. Ustaz masam. Okey lah, tak ada lah yang mengantuk. Mai, seperti dia. Alisha, mai Alisha. Mai Alisha. Baling bagi kena. Cepat. Baling bagi kena. Dah, Mikael dekat meja tu lah. Ambil bola tu balik. Ustaz pasal macam ustaz yang nak sembok dalam mulut apa. Kalau kawan-kawan buat, dia tak lawak sangat. Cuba kurangkan sikit. Hang tengok kamera. Kah. Jangan kena mata ah, satgi jadi pedih. Sebab Saya makan sendiri. hang nak buat sendiri. Ya, janji saya habiskan. Awak dekat dia. Hang buat bagi habis, buat bagi habis. Sebab tengok kamera tu. Awak pun macam ada garam ni. Tak ada garam. Pasal je nak. Dia kena nak rasa apa pun. Ni aku sangat kat balong kot. Okey. Terima kasih Arisa duduk. Apa dia? Tak boleh, bagi orang lain pula. Ustaz nak tengok orang lain. Dekat over. Okey, kumpulan D. Mai. Ni, awak hang baling tak kena Alisha. Awak hang baling tak kena. Tak hati balik lah. Duduk situ. Dia sangat salah. Ya, Sebab dia saya susah. Hang baling lah sentuh je. Awak hang pun baling macam pulen kan. Ustaz kalau Ustaz sentuh je. Buat lagi kena. Okey. 50. Hang nak atas ke bawah? nak. Ada kat bawah kan? Bawah. Okey, hang baca bawah. Ni 50. Okey, hang nak yang mana? 50 yang mana? Ya, ada kan ni kan? Bawah. Baca enggak? Bawah atas. Kenapakah kita dilarang melakukan perkara yang boleh menyakiti jenazah? Tak tu deh. Okey. Soalan dia, mengapakah kita dilarang melakukan perkara-perkara yang boleh menyakiti jenazah? Yang pertama, faham dulu. Ustaz, yang pertama faham dulu. Perkara-perkara yang menyakiti jenazah. Contoh dia, perkara-perkara yang menyakiti jenazah. Bukan. Selalunya menyakiti fizikal dia. Apa dia? Contohlah ni. Dia bagi kepala jenazah tu teleng sangat ke? Lagi apa dia lagi? Apa dia lagi? Ataupun ni dia kasak sangat ke? Dia ambil beruih tu. Beruih apa? Beruih yang kasak tu. Lepas tu dia tonyoh macam tu. Tu menyakiti jenazah. Okey, dah faham dah cara menyakiti jenazah. Kemudian dia kata, kenapa tak boleh buat macam tu? Saya nak jawab ke nak jawab? Satu. Han nak ayat masam ke? 3, 4. Saya dah selesai kacau kot. Oh, kacau tu. Ya. Awak nak ayat masam. Tak pasti jawab. Jawapan dia mudah je, dia tanya mengapa. Kerana jangan jawab mendapat dosa. Kerana selalunya kita akan jawab apa? Dimurkai Allah. Saya jawab. Tapi tak boleh lah. Malah lihat saya Siapa yang nak buat kat dia? Saya Mai. Weh, hang buat kat grup hang sendiri. Cepat. Tak mau tak? Saya buat kat mana? Tak, satgi Wan jawab hang buat kat dia. Weh, kotor. Kah. Hang lak lu dengan baju hang lak lu. Cepat.
Lah cepatlah. Orang lain nak jawab dulu. Habis tak? Lepas ni kan Ustaz nak buat telok lah. Mau. Bagi termuntah dalam kelas. No. Kita buat telok lah lepas ni lah. Hampa biasa tak makan telok yang tak bubur kicap, katanya makan raw tu. Dah makan tu, pecahkan, lepas tu terus telan. Ustaz tak lepas, Ustaz termuntah. Okey, kumpulan jawapan dia apa? Sekali lagi jawapan dia dimurkai Allah. Lagi apa dia lagi? Contoh dia menggelakkan hati. Kita buat dosa menggelakkan hati kan? Itulah kita punya jawapan dia. Mengapa? Ha? Tak sengaja tak apalah. Yang ni maksud dia, soalan dia ni berniat. Ataupun tak apa tu. Tak prihatin lah. Maksud dia buat kerja tu tak prihatin kepada kebajikan jenazah. Okey, kumpulan E. Siapa dulu? Lelaki ke perempuan? Lelaki dulu siapa? Pilih kalangan apa? Rizal dulu lah. Mai. Fitri dulu. Cepatlah. Saya rasa better Akif lah. Cepatlah. Okey, Akif. Mai Akif. Cepat. Jawab soalan je pun, Mai kah? Kah? Okey, kalau macam tu tiga-tiga mai minum datang ni. Ustaz malah hampa, Ustaz kena turut hampa. Mai. Dah, tak mau. Ikut cakap Ustaz. Dah, tak mau. Hari ni Ustaz nak nanya hampa mai ni. Mai balik. Baiklah. Ha? Awak saya rasa saya berbalik. Ya, nak hang kacau sikit bagi masam sikit. Yang ni jangan bagi kotak. Yang ni kacau. Okey, Rizal, baling tu bola tu bagi kena, bagi kena mana-mana nombor. Duduk belah sana. Duduk belah sana. Bola ni buat benda ni. Benda tu lah dak. Bola tak boleh ah? Bola ni dah depa. Yang ni yang depa. Dia ni Hang kena duduk sana tu, duduk dekat Kristina. Boleh ni. Boleh yang tu. Duduk kat Kristina. saya suka. Okey, ambil masa. Yang mana? Ada 10. Anak atas ke bawah? Bawah. Okey. Baca. Satlu. Oh, tadi pakai mic tak pakai? Hampa ingat Ustaz apa? Gunakan mic ni. Okey, baca ngak. Apakah hukum menguruskan jenazah? Wajib tak? Hukum menguruskan jenazah. Hang baca bagi jelas lagi. Apakah hukum menguruskan jenazah? Nyatakan hukum menguruskan jenazah. Okey, nyatakan hukum menguruskan jenazah. Wajib tak? Wajib. Wajib ah. Betul wajib. Wajib ah. Daud. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu ada berapa? 2. Satu fardu ain, satu lagi. Kenapa lagi. Kenapa fardu jawab betul jawab betul. Okey. Kenapa bukan fardu ain? Kalau fardu ain teruklah kita. Contoh dia, orang kampung dia mati, ustaz pun nak kena pergi urus juga. Teruklah ustaz. Jadi benda tu fardu kifayah saja. Siapa yang buat, yang lain tak apa, tak berdosa lah. Tapi kalau tak Gugur kewajipan. Kalau fardu ain teruklah. Contoh orang kampung dia mati, apa kaitan dengan ustaz? Ustaz pun kena pergi buat sekali. Fardu ain ni dia selalunya terkena ke atas individu. Kalau fardu kifayah, dia kena kepada kelompok ataupun golongan tertentu. Kalau dah buat, orang dekat kawasan tu dah buat, yang lain gugur kewajipan. Mai balik kumpulan A. Siapa pula kumpulan A? Bilang mereka buat lambat. 1, 2, 3, 4. Lupa. Kumpulan apa?
Mai. Tak lagi lah cabut. Buh dulu. Okey. 60 ada 2 nombor. Satu je nak atas ke bawah. Akil nak yang atas ke yang bawah? Bawah. Okey, jangan baca yang atas. 16 dia tanya apa? Mengapakah mata jenazah perlu dipejamkan selepas kematian? Okey, dia tanya mengapakah mata jenazah perlu dipejamkan selepas kematian? Akil jawab. Bilang lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelum tu, apa jawapannya? Kenapa kita perlu pejamkan mata jenazah? Pandai. Tak maulah mata jenazah tu terbuka. Nanti apa buruknya kalau kita biarkan salah satu, kalau kita biarkan mata jenazah tu terbuka, salah satu dia kita tadi dah kacau dah. Ya, tapi seorang cukup masam dah ni. Okey, salah satu dia kalau kita biarkan mata jenazah terbuka, kita zalim dia. Kita macam tak kisahlah kepada jenazah. Satu lagi boleh bawa kepada fitnah. Contoh dia kan, mata jenazah tu terbuka macam tu kan. Orang mungkin kata, dia ni mati teruk ni. Mai. Dah, memang saya ambil setengah selalu. Masak Mak Akil? Masak Mak? Okey. Kumpulan, terima kasih Akil. Kumpulan B. Mana? Bilang buat lambat malah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Ada. Okey, mana apa punya bola? Merah kan? Duduk sana. Dah situ ah. Oh, okey. Mana nombor 20 ada berapa? Satu lah. Atas ke bawah? Atas ke bawah? Bawah ah. Mai baca. Mengapakah ahli keluarga perlu berada berhampiran orang yang senang nazak? Okey, ni soalan masih lagi jawapan tu ada dekat hampa. Soalan mengapa ni selalu jawapan ada kat kita. Dia tanya mengapa. Apa? Dia tanya apa Irina? Mengapa ahli keluarga perlu berada di samping jenazah? Cara jawab dia. Lah, mudah je pun. Oh, ada jugalah dalam buku. Memudah tu. Bukan jenazah kan? Orang yang nazak, bukan jenazah. Ajak mengucap. Siapa nak buat kat dia? Kawan? Awak hang buat kat geng, tak mau orang lain lah. Awak. Dah, hang pun janganlah buat kat geng sendiri. Lah, kawan baik pun perkenal kawan baik. Pasal je nak? Saya suruh kacau Ya. dulu. Sebelum nak ambil tu kacau. Masih Pak. Ustaz rasa tak jatuh pun. Dia punya parti. Kumpulan mana? Kumpulan B lah. Ustaz nak tengok hampa dua jawab lah. Lihat. Salah seorang siapa lu? Aisyah dengan Umar.
Yang tak mau tu Ustaz suka. Ha kan. Siapa lu? Ha, Humairah dulu ke? Tu dulu. Ustaz pilih lah, Ustaz kan cikgu. Ustaz mau punya Ha, ni dulu. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Buat lambat 2 kali. Saya sampai depan ni dah. Jangan banyak sangat. Ha ni siang kat orang ni. Buang balik. Okey, mana hangpa punya bola? Hangpa punya bola mana? Ya. Hijau. Okey, hang duduk belakang sikit. Ada banyak dia. Auni yang ke berapa ni? Alisa dah hang dah. Aisyah. Echa. Icha. Gelinya. Orang panggil dia, panggil Lah awaknya sepupu Ustaz nama Echa. Aisyah tapi panggil Echa. Ha, baling tak tahu sembang banyak. Ha? Dak sampai. Buang si. Sini duduk main kat dia. Lah, ha tu. Mai. Dah hang dah buat dah dekat ni tadi. Tak apa, saya bagi dia. Siapa nak buat kat dia? No, awak hang buat kat kawan hang. Tak apa, saya nak. Ha, buat. Nak. Hang jangan sembuk dalam mata dia. Sikit je biar tak kan. Patut saya buat penuh tadi. Ya, sikit lah. Tak, saya pilih nak makan. Pasal macam mana? Sekejap, Ustaz. Hampa bahagia. Ustaz tak mau hampa bahagia. Okey. Kumpulan C. Sebabkan hang banyak kat dia sikit betul pasal. Okey, nak soal dulu. Kita buat sukatan dulu. Nak sampai mana ni? Dia ada 0.5 M, 1, 1.5, 2. 2. Okey, 2. Okey, 2 memandangkan kita banyak. Kumpulan C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hampa kumpulan? Oh, kumpulan D lah. Okey, ha. D belakang. Ha, 1 pula. Main 1. Ha. Tak payah ha, bagi orang lain. Janganlah geng sendiri. Hang mana dia hang punya ni? Saya tak ada. Yang mana hangpa punya? Biru lah. Bukanlah merah ni. Merah ni. Kuning. Biru lepas. Buat ni tu. Hang buat style tu. No. Tarik bagi 2. Okey, hang tarik 2. Hang bukan macam tu. Hang kena tak bawah ha, tak bawah. Lon, awak buat kat geng sendiri. Tadi pakai saya. Buat apa kejam je dia tadi. Ha, buat bagi lekat 2. Oi. Kejam lu. Tak boleh saya kata lah. Bagi lekat 2. Abang, kacau lu. Campur dengan ayat dia. Saya kencing. Gila lak hang ni. 2 buat bagi jadi 2. Dua ni. Waduh. Ya, banyak sangat. Weh, tu bukan 2. Tengok 2 dah. Mana 2? Abang kira. Aduh. Tu 2/5 aku tak betul lagi. Banyak tu Ustaz pun kat saya jadi. Ya. Mana tak boleh 2 kot. Rasa macam mana? Hampa kena bagi dia terkejut. Baru syok. Kalau pelan-pelan tu dia tak best. Macam Betul bagus Ustaz. sama. Lagi kan kumpulan yang tak ada markah dia pun minum terus tau. Kumpulan yang tak ada markah minum terus. Okey. Oi, sama. Bukan Ustaz buat kat Ustaz, buat kat hampa. Ni kumpulan orang tak? Kumpulan E lah. Okey, laki dah. Nah, perempuan tak? Siapa dia? Harisa ke? Amani ke? Ha. Zubaidah ke? Mana tu? Oh, betul main. Ramai kah? 1, 2, 3, 4,
4, 5. Hamba warna apa? Hamba warna apa? Warna apa? Hijau. Bukan. Oh. Yang pun susah lagi. Ada 2, 10. Ha. Okey, anak yang mana? Anak yang mana? Boleh? Ni, warna merah ni. Sama. Tapi hang tahu tak tahu tadi? Hang tahu dah. Okey, ha. Dia kata apa? Nyatakan hukum menguruskan jenazah. Okey, nyatakan hukum menguruskan jenazah. Dah jawab. Tapi dia tak tahu pun. Tak try lu tengok boleh ke tak? Try. Okey, tak fair pula dah. Kalau macam tu baik bagi kawan pilih kan? Apa nak yang mana kat dia? Ha? Okey, atas. Pun banyak saya kebat tu. Jika seorang meninggal dunia di kawasan terpencil dan tiada ramai penduduk, apakah tindakan masyarakat Setempat. Okey. Kalaulah kita tinggal di kawasan yang tak ada orang. Kita tinggal di kawasan yang tak ada orang, kemudian ada orang yang meninggal. Apakah tindakan masyarakat setempat? Hang tu macam nak minum air asam banyak-banyak. Apa dia? Apa tindakan masyarakat setempat bila ada orang yang meninggal? Kena jawab ikut karangan tu. Mula-mula dia nak buat apa? Tu dia. Mula-mula buat apa? Mula-mula abang kat kita kampung. Lagi? 1, 2, 3, kita kampung. Abang dapat kata. Hang nak minum air asam ni. Tak mau bagi Dini. Tak mau Dini aku nak Dini. Tak mau. Ada kumpulan sendiri. Saya. Weh, mana boleh lagi kumpulan sendiri? Tak boleh lah. Alicia. Tak tarik lah kumpulan sendiri. Ada nak bawa-bawa. Tariklah bagi jadi 2. Sudah banyak-banyak. Kumpulan apa lepas ni? Kumpulan apa? Kumpulan A eh. Dah kot. Siapa dia pula kumpulan A? Faham. Tu dah tak ada lagi lah. Dengki pot. Kena. Kan. Batuk. Kita sampai berapa Anis? Kita sampai berapa? 1.40 lah. Sat je lah. Tindakan dengan mengaku tu. Dia tak perhati soalan saya tadi. Betul lah kan? Tindakan dia kan? Sebab dia tanya mengapa kita perlu duduk sebelum orang jenazah kan? Kena ingatkan sebelum orang jenazah kan? Betul lah. Mengapa tu tindakan kau? Mengapa? Dia tanya mengapa? Mana satu? Tu 60 atas. Kau tanya apa tindakan? Apakah tindakan? Betul lah kan? Dia tanya mengapa mata jenazah perlu dipejamkan. Wih, dia tanya tindakan apa? Mengapakah mata jenazah? Atas. Oh ni apakah tindakan awal? Aku dengar bukan nazar lah. Bukan soalan tu lah. Lepas tu Hang pun tak ingat soalan hang yang mana tu? soalan Soalan hang mengapa kot? Soalan kan 50 saya baca 50 bawah. Saya baca betul lah mengapa. Ni 20. Mana ada lagi? Tak apa, biar alur lah nanti lah. Betul. Dia tak pasti. Ayat garam pula. 1. Cepat Ustaz. 1, 2. Yo. Okay, hampir mana dulu? Aku 20. Ni kumpulan ni minum. Ni kumpulan ni jaga Ustaz bagi minum. Saya boleh jawab lagi.
Siapa nak buat kat dia? Saya tak mahu. Kumpulan sekarang ke Cepat, cepat. Kumpulan sendiri. Kumpulan lain. Ada pedang pakai tamah. Pakai tak mau. Dah usah buat lagi. Masih Pak. Tak best sangat. Dah lagi. Makan dekat A. Tak orang. Petik kot. Jangan Jami kena mata lah. Jami kena mata tau. Baby tu papa baby. Baik. Awak tak tekan kuat sikit bagi masuk sampai rengkung. Kan rengkung lagi masam kan. Untuk saya. Kalau kena rengkung lagi masam. Okey, kumpulan Z mana? Ustaz, dia kecil lagi. Cuba tu rasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah bangun dah. Nak yang mana? Yang mana? Kita besi. Ambil. Oh. Saat ni A, B, C, D. Okey. Balik elok. Awak tak mau bagi kena. Kau tak nak bagi kita makan. Ikut Ya, tak mau kena. Saya nak bagi. Ni hangpa target dah dulu. Kita tak jawab soalan sangat pun ni. Saya jawab. Saya buat. Kalau macam tu Ustaz kena bagi soalan jugalah. Kalau tak kita tak jawab apa langsung. Kau dah semua pakai. Tu kaedah hari ni kelas kita minum air asam je. Okey. Bijati apa maksud fardu kifayah? Fardu kifayah Yang tekuk. Apa maksud fardu kifayah? Aku lupa. Dia tadi ustaz apa tu? Ya, Kalau seorang buat kalau seorang buat gugur gugur dosa kewajipan tanggungjawab tu ke atas ke atas masyarakat. Kalau bukanlah kalau seorang buat, maksud dia kalau ada Orang buat. individu, masyarakat ataupun kumpulan yang buat gugur kepada orang lain. Okey. Mai kumpulan C. Satu. Kumpulan C Ustaz nak tu lah. Mairah mai kah? Amirah duduk mana? Duduk mana kampung? Ya. Tak macam duduk nampak kot kampung lain. Hang ada 1 to 5 tak? Oh, hang tak tahu tak apa? Mai. Tak, Ustaz macam biasa tengok dia naik 1 to 5. Okey, hang baling bagi betul. Ustaz nak hang jawab Cepat, baling bagi betul. Hang marah. Ustaz tu 2 kali lah percubaan. Teruk kalau sini hang baling tak betul. Baling elok. Okey, 2 kali percubaan. Baling pelan je. Okey, 10. Mai, 10. Semua jawab dah. Ni, yang ni belum. Apa yang nombor 4 dah? Hang baca yang ni. Mengapakah umat Islam dituntut Pegang. mempelajari pengurusan jenazah walaupun bukan setiap hari diamalkan? Okey, mengapakah umat Islam, dengar ni semua. Pelajar lelaki dengar elok. Mengapakah umat Islam dituntut? Dituntut bukan digalakkan dituntut. Maksud dia betul-betul tekan betul ni. Mempelajari pengurusan jenazah walaupun bukan setiap hari kita duk urus jenazah. Tapi betul-betul dituntut. Faham kan soalan? Hang faham tak soalan? Betul faham? Yang lain faham tak soalan dia? Satu. Sudah faham tak? Saya tak faham. Satu. Okey. Dia faham. Dengar elok. Ustaz nak orang lain pun faham. Kenapa kena belajar sangat pengurusan jenazah? Kena belajar sangat ni kenapa? Sebab bukan tiap-tiap hari pun kita duk urus jenazah orang. Kalau semayang, yalah kita kena belajar tiap-tiap hari sebab semayang tiap-tiap hari. Tapi jenazah awak yang duk paksa saya mengaji ni, bukan tiap-tiap hari pun saya duk urus jenazah. Sebab nanti kalau family kita tak ada, kita boleh tolong dia.
Kita boleh Bantu. bantu. Kumpulan. Pedia pula kumpulan pula. Kumpulan D kah? 1, 2, 3. Hampa 2 orang je no. Memang hampa telan ayat masam. Ya. Jadi jawab betul ya. Tak, yang tu dah baling tak kena. Lepas tu saya tanya soalan. Okey ha. Mana hang punya Damia? Jangan baling kuat sangat. Hampa macam dengan nak lontar jamrah. Satih. Tak ada siapa lagi nombor satih. Itulah Ustaz nak target. Jangan baling ikut dan. Kalau dah nombor 10, jangan target nombor 10. Target nombor lain yang belum dijawab. Dia tanya apa? Mengapakah hutang si mati perlu diselesaikan dengan segera? Okey, kalau jumpa soalan mengapa, maksud dia jawapan tu dalam kepala je. Okey. Kalau kita hidup pun kita tahu hutang ni kena diluluskan segera sebelum kita mati sebab dia dibawakan ke akhirat. Maksudnya kita berhutang dengan orang sampai dosa kita tak akan dilunaskan selagi kita tak bayar hutang ni. So kiranya kita Ada dalam buku lah. Tak ada. Kita tak ada buku pun. Ya. Mengapakah Ustaz ulang soalan. Mengapakah hutang si mati perlu diselesaikan dengan segera? Yang ni ada dalam buku. Mengapa? Damia, apa dia? Abang dah tadi. Sekali lagi. Sebab mengapa? Sebab logik je lah kita hidup pun kita naik. Jawab dia macam. Mengapa? Tak panjang sikit jawapan dia. Tak apalah panjang. Okay. Oh, hangpa tak kira. Tak mau tengok dia. Dia jawab dia tadi. Saya Jawab apa? Apa jawapan dia? Tadi kan dia kata sebabkan Nanti dosa tu bawa ke akhirat. Hutang tu bawa ke akhirat. Boleh terima. Tapi salah satu dia Ustaz nak jawapan yang straight. Salah satu dia Nabi yang suruh. Nabi suruh selesaikan hutang. Kalau jenazah ni dia ada hutang, kisah dia Nabi takkan solat selagi hutang jenazah tu tak selesai. Agak-agak kenapa Nabi tak solat? Kita nak tanya dulu. tak tenang Ustaz. Tiba-tiba terbawa-bawa. Sebab nanti kan jenazah tu tak tenang dekat dalam alam kubur. Lagi jawapan yang lain? Tak, ni maksud Ustaz, kenapa Nabi tak semayangkan jenazah orang yang berhutang? Pandai. Tu satu. Satu orang nampak macam ni. Bila Nabi tak semayang, maksud dia Nabi benci. Yang tu salah. Nabi tak semayangkan jenazah yang berhutang, bukan Nabi benci jenazah tu. Nabi tak mau orang-orang yang ada dekat dengan tu tak ambil tanggungjawab untuk selesaikan hutang si mati. Kita kena ada kasih sayang lah. Kalau kita sayang kat jenazah tu, kita tolonglah bayar hutang dia. Nabi tak mau orang-orang yang masih hidup tadi tak ada rasa tanggungjawab ataupun tak sayang dekat jenazah. Okey. Yang kumpulan yang seterusnya. Kita kena bincang juga lah semua soalan. Ni ya. Ni kumpulan ni telan ayat ni. Bagi Pak Habib. Cepat. Kita sampai 1.40 ah. Lagi 10 minit kita cuba selesaikan semua jawapan. Mana boleh jawab 2 kali? Boleh lah. Ni Auni ada. Saya tak jawab pun. Auni tak makan ni. Mana ni? Okey Yang mana? Nak baca yang mana? Siapakah? Hang lah baca. Tengok depan. Kamera. Ada kamera kan? Siapakah yang lebih berhak mengurus jenazah, ahli keluarga atau orang asing? Berikan sebab. Okey. Dia tanya, siapakah yang lebih berhak mengurus jenazah, ahli keluarga ataupun orang asing? Yang jawapan dia, kalau kita pilih yang ni, kita kena bagi sebab. Kalau pilih yang ni, kena bagi sebab. Okey. Pilih dan bagi sebab.
Tiga. Ahli keluarga. Empat. Ahli keluarga. Lagi sebab dah. Sebab Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebab- Okey. Tak ada, dia tengah dalam jawapan, dia tengah dalam soalan ni kita jawab dulu. Okey, kalaulah dia kata keluarga. Kenapa keluarga? Supaya aurat jenazah Lepas tu yang urus hutang pun keluarga dia tahu lah. ni ahli keluarga lebih faham keadaan jenazah. Tapi selalunya melibatkan aurat lah. Memandikan, mengkafankan jenazah kan. Melibatkan aurat. Jadi ahli keluarga tu terlebih utama lah untuk urus jenazah. Ustaz, ya ke? Ustaz kan buku, Ustaz boleh kasi dengan Dok, Ustaz pokoh semalam. ni, taruh dekat kena buat kopi abang masak. Ustaz, Masak tak? Ustaz, kena pergi gambar yang nak. Ayat garam. Masak tak Fitri? Okey. Kumpulan A. Amai. Ya. Ha? Ha. Asyik 10 lah. Baling lain lah. Soalan 10 dah ada dah. Itulah target sikit. 50 ke 70? Nak 50 ke 70? Okey, 50. Mana 50? Tujuh kipas. Mana satu? Kanan juga. Pilihan soalan. Jangan baca dodong. senaraikan 4 kewajipan terhadap jenazah selepas kematian berlaku. Mudahnya soalan dia. Senaraikan 4 kewajipan kepada jenazah. Terhadap jenazah selepas kematian berlaku. Apa dia? Satu. Kalau hang baca buku mesti hang boleh jawab. 4 kewajipan kepada jenazah. Tak kira pun. Solatkan jenazah. Lagi? Solatkan jenazah, doakan jenazah. Sebut berdoa tu dah lain lah. Ni awal-awal apa dia? Solatkan jenazah. Mana solat tu? Oi, orang buat apa lu? Mandi. Ni takbiratul ihram. Ni orang buat apa lu kat jenazah? Orang tanam dia, korek balik, mandi dia pula, tanam, lepas tu korek balik macam tu lah. Buat apa dulu? Mandi dia dulu, lepas tu kafan dia, barulah semayang. Mas. Ustaz kena semuk pelan-pelan lah. Tadi mesti. Ya. Ustaz rasa tepi kot. Okey. Kumpulan apa? B lah. Okey, ada lagi 6 minit. Pilih orang-orang yang hampa nak perkena. Mai kan. Mai apa ni? Hang kumpulan apa? B. Kalau tak kena hampa telan ayat ni sampai habis. Baru syok. Sebab okey, hati Sebab apa ni mana satu? Bawah ke atas? Atas dah biar baca tu. Mana satu? Nak biar atas. Bawah. Kan nak baru baling lain. Siapakah yang lebih berhak menguruskan jenazah, ahli keluarga atau orang asing? Berikan sebab. Ni jawapan ni dia suruh hang pilih, lepas tu hang kena bagi sebab. Dua-dua tak salah. Cuma sebab dia kena masuk akal ataupun relevan, boleh diterima. Kena pilih kau.
Selalu. Kira laju perempuan ni. Kira biasa-biasa lah. 1. Keluarga. Ahli keluarga. Okey, ahli keluarga sebab Sebab dia bunuh lah. Mana? Janganlah bagi alasan yang sama. Mai, siapa nak spray? Ni tahu masam kat tepi kot. Kita punya manis dekat tengah kan? Bukan kita ada belajar dalam sains kan? Ustaz, umami dia kat tengah-tengah Ustaz. Ustaz, umami dia dekat tengah-tengah sebab tu Umami? Apa dia umami? umami tu rasa semua. Oh ya, pandai pun. Ustaz tak tahu pun. Saya baca sini. Mai bulan lain. Senang ni masam tak? Mas saya jawab. Kalau tak masam, bulan A lah. Ustaz kena satu-satu lah. Saya Ustaz. No. tak apa. Ustaz ni seorang lagi. Mai kita tengok kumpulan mana nak dapat hadiah kumpulan mana. Okey, sebab Mai buat. Sampai ada kumpulan yang dapat hadiah, lepas tu Ustaz konti. Ustaz ikut giliran lah. Tadi ikut Auni, lepas tu kumpulan bola. C cepat. Jangan orang sama. Pergi, Mai semua pun. 1, 2, 3. Sebab kita dengan masa. Mana hang punya warna? Mana warna apa? Warna apa yang mana? Target exit nombor. Tak mau nombor sama. Okey, 40 ha. Cepatlah. Mana satu? Atas ke bawah? Bawah, okey ha. Nyatakan arah yang sunat dihadapkan kepada orang yang sedang nazak. Nyatakan arah yang sunat dihadapkan kepada orang yang sedang nazak. Orang yang sedang nazak dah mati ke belum? Belum. Kita nak hadapkan dia ke arah mana? Ke langit, ke bumi? Ke arah kiblat. Depo ni dah, depo main jumpa Ustaz. Ha? Si ya. Depo main jumpa dah. Wih, tak. Weh, depa 2 kali orang dapat hadiah. Ha? Lagi apa semua dia Ustaz? Seterusnya. Okey ha, yang seterusnya. Selalu batak pula dah ha. Ni. Setuju tak dengan tu? Tak apa. Kawan-kawan bagi jawapan. Tak apa, ambil je. Saya lagi dengki ke. Mai kumpulan lain tak? Tu Ustaz nak bagi dia. Kumpulan apa? Orang kita dengki. Tu Ustaz nak bagi dia tu. Kumpulan apa? Dia kumpulan apa? Oh tak sihat ah. Tak sihat. Okey tak payah. Kumpulan lain? Kumpulan lain orang lain. Tidak, ambil. Dah, kita dah habis dah. Jadi kumpulan B lah yang akan perhabis ayat asal ni. Semuanya mai kita bincang dulu satu-satu, okey? Mengapa susah kok soalan dia. Mengapa pengurusan jenazah dikategorikan dalam kategori fardu kifayah? Kenapa? Sebab saya kena ramai-ramai. Sebab nanti kalau seseorang payah nanti nak bayang dia, nak bayang apa, nak dia nak kapan Betul. Ni, betul lah tu. Kalaulah kena kepada semua orang, contohlah dalam Malaysia ni berapa juta orang? Ustaz tak ingat berapa juta. Okey, semua dalam Malaysia ni kena pi urus jenazah Anis seorang. Teruk tak? Teruk lah. Tu betul lah tu jawapan Mikael. Okey. Yang kedua.
Apakah dalil yang menunjukkan kewajipan mengurus jenazah? Kena sebut dalil. Dalil dia daripada hadis Nabi. Ingat tadi. Dalam bahasa Melayu pun boleh. Apa dalil pengurusan jenazah? Pelajar 3C. Apa dalil pengurusan jenazah? Boleh baca seorang? Sekiranya kamu mati, Sekiranya kamu mati. maka aku akan memandikanmu, mengapakanmu, mensolatkan kamu, menghubungikanmu. Pandai. Tu siapa yang cakap ni tu? Nabi, Nabi yang cakap. Dekat siapa? dekat umat, Dok. Dekat isteri kot. dekat, dia tak tulis kat sini. Ya. Okey, dekat isteri Nabi bagi tahu. Nombor 5, siapakah yang akan menanggung dosa jika tiada seorang pun menguruskan jenazah di sesuatu kawasan? Satu kampung. Dia akan kena kepada apa tu lah, kawasan tu lah. Masyarakat dekat situ. Okey, nombor 6, senaraikan 4. Yang ni dah jawab kan? Senaraikan 4 kewajipan terhadap jenazah selepas kematian. Apa dia? Memandikan, mengkafankan, menyembahyang lagi, mengebumikan. Okey. Nyatakan 2 tanda seseorang itu sedang berada dalam keadaan nazak. Nazak ni apa dia? Tunggu waktu, bukan tunggu tarikh. Selalunya nazak paling apa? Paling lama lah nazak berapa? Berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Contoh dia boleh menyawa. Okey, apa tanda-tanda dia? Tanda yang pertama, sakit. Lagi? Tanda-tanda. Tanda-tanda dia. Dia tu sakit lagi? Tak boleh bernafas, susah nak bernafas. Susah nak bernafas lagi? Mengantuk atas oksigen. Bukan tak lama dah. Selalunya badan lemah lah. Orang yang nazak ni badan dia lemah. Segala urusan hidup orang lain yang tolong. Makan, tidur, pergi tandas, semua orang yang tolong. Nombor 9, apakah tindakan utama yang perlu dilakukan ketika menghadapi orang yang sedang nazak? Dengar elok ni. Sudah Ustaz nak tanya, hang tak boleh jawab, Ustaz bagi hang minum air masam. Apakah tindakan utama yang perlu dilakukan ketika menghadapi orang yang tengah nazak? Contoh hampir rumah Alisha, tengok-tengok Alisha nak mati dah. Hang nak buat apa kat dia? Hang nak tutup hidung dia ke? Nak buat apa? Pandai tindakan dia. Okey. Mengapakah orang yang sedang nazak digalakkan mengucap 2 kalimah syahadah? Supaya lembut, apabila malaikat tarik nyawa dia tu lembut. Pandai. Lagi orang lain punya jawapan? Siapa nak tengok kumpulan B minum air masam? Ustaz, saya bagi soalan jawab. Ustaz ada tak hati dengan soalan yang betul. Baca soalan yang betul. Ustaz nak bagi jawapan. Sekali lagi. Tak. Soalan lain. Ustaz 20 tu. Nyatakan. Mengapakah? Okey, kumpulan B macam nak kena naya kan? Ustaz tanya kumpulan B lah. Nyatakan. 12 baru dia. Tak lah, Ustaz tanya ikut dah Ustaz lah. Nyatakan adab bercakap di hadapan orang yang sedang nazak. Cakap benda dia. Lemah lembut. Benda yang betul. Cakap benda yang baik. Cakap benda yang baik-baik. Okey. Kumpulan lain pula lah. Mengapakah ahli keluarga? Mengapakah ahli keluarga perlu... yang ni dah jawab lah. Saya nak tahu. Dia lah yang nak tahu jawapan tu. Dia tak hati. Okey, tadi Erina kena soalan ni kan. Mengapakah ahli keluarga perlu berada berhampiran orang yang sedang nazak? Mengucap kan. Lepas tu dengan Sebab salah satu dia, ni, orang yang nazak ni dia banyak menggunakan bahasa badan. Bahasa
Bahasa badan. Telinga dia cakap ah. Bahasa badan tu macam mana? Dia banyak gerak ataupun dia buat macam tu ke. Keluarga je yang kenal, keluarga dia kata oh ni pemilik ayam Ustaz. Ataupun dia kata buka kipas panas. Keluarga je yang kenal. Lagi satu orang yang nazak ni dia lebih relax bila ahli keluarga ada di sebelah. Contoh ayah, kesayangan ayah dia. Dia duduk di sebelah. Ayah dia akan lebih mudah. Stres. Betul ke jumpa saya? Ya. Jawapan apa Ustaz tak ingat dah yang hang jawab tadi. Macam dia mengingatkan ni Ustaz. Ikat jenazah. Itu. Mengingat. Nak ikat dia apa dia teruk dah. Mengingatkan pesakit harga pesakit baik. Ya. Siapa yang belum kena? Betul lah tu. Siapa yang belum kena? Dah Ustaz nak tengok. Okey, habislah pelajaran hari ni pasal solat, pasal pengurusan jenazah. Okey, alhamdulillah saya jawab balik. Nanti itulah kita jadikan siapa-siapa jenazah pula. Sumbat hidung dalam mulut dia. Okey, bye. Assalamualaikum. Ada soalan tak? Last. Ustaz nak tanya boleh? Ni kasih hang ada soalan apa? Kalau tak ada soalan hang minum ni. Ustaz nak tanya. Sebab apa masa paling sedih. Tak tutup hidung. Tutup hidung nak bila nak kafankan je. Oh yang bila nak Waktu dia nazak ke hang suruh tutup hidung? Ustaz saya tak nak ambil. Betul. Nak kebumikan dia tu dia tak tutup hidung kan orang cium semua kan. Ustaz Ya. Mungkin ni kot depa tutup hidung lah sebelum nak kebumikan. Dia yang penting. Tutup hidung ni sebab tak mau bagi serangga-serangga masuk je. Dia bukan benda-benda yang ni pun. Tak wajib lah. Orang yang tujuh sini yang bukan. Okey. Ada masalah tak dengan tajuk pertama kita? Faham tak pengurusan jenazah tu apa? Hukum tahu tak? Lagi? Apa dah lagi berkenaan dengan pengurusan jenazah? Faham tak dia punya step-step dia? Tata cara dia tahu dah? Okey, sekadar itu dulu kita punya kelas. Nanti kita sambung balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.